Ni tengah buat apa ni? Buah angin lentong. Ha? Buah angin lentong. Okey. Ni tong ni buat apa? Inilah tong jahit. Tong ni kita boleh buat sebagai kompresor. Biasa nak pakai ni kena ada ni benda yang masukkan angin. Kalau tak masuk angin dia nak fungsi kan. So kita tengah masuk angin. Kita tengok ni tengah duk naik ni. Tu 250 PSI tu. Tinggi tau. So kalau dah cukup 250 kita tutup lah. Tutup. Okay, 250 PSI kita tutup. Kita tutup ni. Okay. So dah cukup. Apa lagi? Buka ni. So guna tonggeng ni kita boleh buat ni macam pegang. Boleh cuci apa. Cuci tonggeng ni kan. Cuci tonggeng, cuci kompresor, cuci apa-apa. So nak dapatkan tonggeng ni dia biar oren lah. Biasa si tong ni suka biar orang kan. Nak cakap tak boleh. Biar oren lah. Okay.